$175 bilion untuk satu kubah besi atas langit Amerika. Trump umum bina Golden Dome, sistem pertahanan nuklear paling besar pernah wujud. Katanya untuk lindungi Amerika dari serangan peluru berpandu. Tapi siapa nak serang dan kenapa sekarang? China gelar ini provokasi, Rusia dah anggap ini langkah awal ke perang dunia. Korea Utara terus ugut nak uji senjata nuklear lagi. Soalannya sekarang, apa sebenarnya Trump tengah rancang? Pilihan raya dah dekat, ekonomi Amerika makin goyang. Adakah ini projek politik atau persediaan untuk cipta musuh baru? Satu yang pasti, bila satu kuasa mula lindungi langitnya sendiri, kuasa lain akan mula gali bawah tanah. Dan kita, negara kecil di tengah percaturan, Golden Dome ini bukan perisai. Ini isyarat dunia dah masuk mod bersedia untuk perang. Komen langit kalau korang rasa benda ini lebih dari sekadar teknologi, ini skrip baru Amerika untuk cipta ketakutan dan jual kuasa. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.